korang, hari ni saya nak share seorang influencer yang sangat-sangat saya kagumi. Sebab apa? Kalau korang tengok influencer yang ada sekarang ni, yelah, dia baru lagi kan. Tapi, walaupun dia baru, untuk dia punya, dia dah terkenal dalam bertahun. Cuma tak ada orang edit video dia, bertahun tu lah. Tapi, dia ni, kalau korang tengok, dia memang jenis sangat-sangat spontan lah buat dia. So, apa yang saya sangat-sangat suka dengan dia ni, bila dia buka hadiah-hadiah peminat dia, sangat-sangat hargai. Orang kata dia hargai lah dia punya peminat tu. So macam yang korang nak tengok kejap lagi, saya akan kepilkan video Harzan aka Rara aka Hardang aka bakal isteri Ikmal. Okay, so kalau korang tengok dia punya video, korang puas hati tau. Semua dia punya hadiah yang dia dapat daripada dia punya peminat, dia buka satu-satu. Ada yang video saya tak tertambil lah. Kita ambil mana yang sempat ambil je lah. So kita just nak tunjuk betapa baiknya dia, betapa bagusnya dia melayani dia punya kerenah-kerenah peminat dia. So itu yang korang kena tengok tu. Ni mesti jom utara 2 hari. Saya nak buat mai. Kami pernah sampai Penang. Kami pernah sampai Penang Komtak. Penang Komtak. Pernah kasi dia. Pelitiak. Pelitiak. Mama pelitiak. Pelitiak. Kasi thank you apa. Apa? Oh, gelang. Gelang akan panas. Nasi berapa? Itu ni gelang. Okey lah, dia macam juga, dia macam rantai. Apa sih? Apa sih? Dia macam Oh, macam. Okey. Kasih. Allah, terima kasih semua spek muslimah. Saya terima lampu tidak. Saya pakai dia apa sebut tak apa. Pernah saya pakai lampu si Iqbal bagian ni. Saya simpan lampu Iqbal bagian. Ini Iqbal bagi lampu ni. Saya pakai, orang ingat ketuan tu. Sebab bagi saya lampu. Saya pakai jalan orang ingat ketuan. Saya tak boleh nak pakai yang Caribbean tu tak lepas. Saya pakai je nampak timbul macam itu. Ni boleh letak dekat petroli di Kelantan boleh. Apa dia tadi? Ni boleh letak kat beg juga kan? Petrol tu. Oh ya, dia boleh letak kat mana boleh. Alah comel ni. Tapi dia bagi stiker. Nazra. Alah comel. Dia bagi stiker. Bagi stiker. So dia tak tahu yang tak bagi kau. Jangan pilih. Cuba kau aku. Aku nak ni. Susah buka ni banyak dia buka. Dia punya stiker. Gila. Betul lah. Okey, so ni terima kasih Kak Jerome Kak Mira. Terima kasih Kak Mira. Ya sedap tu kau kan. Kau cakap ni balik nanti habis Ella aku cek. Terima kasih Kak Mira. Okey, so ni simpan. Ni pun simpan. Okey, next kita ada yang ni. Okey. Salah yang beli ni. Bawa sampai tadi. Mana jarum? Aku kata biar aku yang carikan. Okey. Tahu maksudnya. Okey. Ni. Oh, saya punya. Sekejap. Inilah masalah dia. London lah suruh aku. Sekejap. Apa sini? Macam tak elok sangat lah. Aku letak sini lah. Ni. Aku bisa orang ni. Pandora lagi. Pergi ke kedai. Membeli. Tak boleh sebut pula itu. Apa yang kata Pandora? Apa yang Rara? Pergi kedai terus jumpa dengan Aurora. Pandora lagi. Kau adik. Ada. Jeruk pergi bagi. Jeruk utara. Jeruk utara squad. Jeruk utara squad. Dia tak lepas. Biarlah. Aku tak tahu kenapa jeruk pula. Nanti saya sebelumkan lah ya. Yang ni. Okay, bismillah. Kita tengok ni. Asal dekat dia Aduh. Tak masuk asal dia kena nikah malam ni juga. Okay. Ni macam tadi juga macam juga sebab dia sama macam cap tadi. Bismillah. Allah, bentuk ikan. Ji tengok ni. Bentuk ikan. Bentuk jerung. Tengok ni, bentuk jerung. Jauh lah. Mana korang jumpa? Terima kasih. Whoever yang bagi ni, yang kad dia tak ada kat saya, terima kasih banyak Kak. Akak, abang, terima kasih. Ikmal tak masuk ke dia kata? Ji, macam nak masukkan ni? Nak aku masukkan kau? Korang boleh lah screen record siap-siap. Berapa banyak kali aku panggil Ji malam ni. Terima kasih. Thank you Kak Rasi. Thank you Adira. Thank you Findano. Kak Fida, thank you Kak Fida. Ketua dapat tulang. Kesian. Kesian dia dapat tulang. Jahat mulut. Saya nak buka ni tadi. Bismillah. Tengok ni. Ni kan mulut ikan tu kan. Cuba teka mulut ikan ni tengah cakap apa. Mulut ikan tu tengah cakap I love you Kemal. Aku ni Kemal tak ada kat sebelah pun aku boleh bagi pick up line tau. Mana tak aku rasa berbulu.
Sapu. Punya sweet. Gua ni kalau kau ni lelaki. Berdiri dah. Awet gini-gini. Kelele pinggang. Sekali peti. Tak single lah aku. Ji nak tengok? Borak. Aku dah pergi, sabarlah. Adik kemah lah Allah tak izinkan mic aku function tadi. Sebab dia orang lepas Aziz tu dah kat sini. Dia pergi pula ke sana. Dia borak apa tak tahu. Aku tak kepek. Sapu. Okay, terima kasih tau yang bagi saya Pandora. Thank you Kak Jerong Kedah. Jerong Utara. Jerong Utara, thank you. Dah. Ambil. Dadah, saya dah dapat 2 jam. Yang ni ketua bagi. Yang love 2 ni pun ketua bagi. Yang ni pun Jerong bagi. Yang ni Jerong bagi. Terima kasih. Okay, next. Buat apa ni? Dia kata ada satu Ini- dalam paper. Ini siapa punya? Bismillah. Terima kasih yang bagi saya gift. Thank you. Okay, yang ni ada. Ma'am, kami akan sentiasa menyokong ma'am jatuh bangun ma'am. Jatuh bangun. Okey, betul. Sebab hari tu waktu dekat meet and greet, waktu saya nak bangun, ada seorang tolong capai saya. Nampak bersungguh-sungguh juga tu. Sebab saya pula berat macam mana. Dia nak menarik saya tu. Macam tarik simen. Muka tak boleh sorok. Minat memang minat. Memang ada orang minat saya, tapi muka tu. Macam tu sekali tarik saya. Faham. Saya faham. Saya berat. Faham. Tapi muka tu at least senyum lah. Tahu lah nak support jatuh bangun. Waktu bangun. Saya go. Okay, kami sayang ma'am. Walau kita berjumpa online je, doa kami akan sentiasa Tak, mata saya bersimpul tadi apa? Mengiringi perjalanan career ma'am dan kehidupan ma'am. Jaga ketua baik-baik, jaga ketua hello. Saya dah mula tambah sendiri. Aku dah mula tambah sendiri ayat aku. Kejap. Aku baca surat dah mula tambah sendiri. Kejap. Jaga ketua baik-baik. Ketua hello macam mana pula kan? Semoga road tu halal dipermudahkan. Amin. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salam sayang Mak Jerong. Tolong. Ajilah. Betul. Ajilah. Aku rasa Ajilah. Ajilah. Mak Jerong Ajilah, Mak Jerong Laila, Mak Jerong D, Mak Jerong Zeti. @Nurah. Telegram ID. Ni boleh baca ke? ID Telegram boleh? Boleh lah. Okey, terima kasih Mak Jerong Ajilah, terima kasih Mak Jerong Laila, terima kasih Mak Jerong D, terima kasih Mak Jerong Zeti, terima kasih banyak. Semoga murah rezeki selalu. Semoga doa-doa yang baik dipulangkan semula kepada mak-mak Jerong sekalian. Tengok, lawak tak dia. Serius lawak gila. Siapa yang tak jatuh hati dengan dia? Perempuan pun boleh jatuh hati. Buka hadiah pun boleh melawak-lawak pula. Takut jiran dengar. Jangan cakap kuat-kuat. Aku dapat Porsche sunglasses. Jangan cakap kuat-kuat. Meninggal aku lah. Porsche design. Nasib baik tak ada harga. Kalau ada harga, sebab salah aku. Hati-hati nak keluar ni. Hati-hati. Kau dengar tak bunyi Porsche? Hati-hati. Kau Nak dengar tak? keluar. Nampak. Kejap. Cantik lah dia punya design. Getah. Alah comelnya kat dia. Ni jangan tunjuk lebih. Bismillah. Aku suka sebab mata yang sensor macam ni. Tengok. Handsome. Lawanya. Cantiknya. Dia macam blue. Dia macam purple. Aku macam inspektor lah. Salam tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam tuan. Saya dengar ada masalah kat sini. Ada suara kecil. Kalau saya tak nak, awak nak buat apa? Macam ya. Macam tak. Tak tahulah. Tak keluar frame pula.
semak ah. Terima kasih. Terima kasih. Merah dili gaya. Dunia bola ke. Tongse melahu. Terima kasih. Thank you for the spec akak Jerung. Akak Jerung apa tu nama tu? Yale. Akak Jerung Yale JKLS. Jerung KL Selangor. Thank you. Okay, ni kita simpan betul-betul ni. Janji. Apa dia? Kakak apa dia? Kan kita asyik baca kemudian sebab ada yang bercampur. So kan kita baca last-last boleh. Tunjuk ke hadiah. Oh. Boleh. Tapi kat semua ada kan? Tapi dia janji kan? Tak malah mana ada. Suka ni. Suka. Boleh lah kita tengok aja dulu. Lama. Dia cuba tapi dia macam ni kat dalam dia. Mana tahu, ingatkan vampire punya suit tu aku baru nak pakai yang macam Boleh lah, aku baikilah. ingatkan vampire. Aku baiki. Oh. Salah vampire. Salah Dia jubah tapi cantik juga jubah dia. Boleh pakai live. Betul lah. Kita boleh pakai waktu live. Madami Maria. Muat dengan aku je. Tapi besar ni. Besar ni boleh. Boleh. Terima kasih kak. Thank you. Sebab dia tak ikut badan ni, okey ni. Ni comel dah. Sebab dia macam ni. Kat dalam ni dia. Oh, so dalam ni. Oh, macam abaya gitu. Ya. Dia cantik lah. Saya memang suka. Aku dengan Aziz, saya dengan akak. Saya suka baju-baju macam ni. Saya suka baju yang nampak macam gerobak. Lagu Mungkinkah? Tapi satu kalau lagu kebahasaan aku bukan Mungkinkah? Lagu kebahasaan. Sila ambil. Let's go, moderator. Sekejap Kita bukan premium macam sama. Adik lah, sekejap. Dengar tak? Tengok pula lagi. Pre-wedding lebih kurang. Okay, cut the music guys. Orang pernah ke tengok influencer buka hadiah peminat berjam-jam macam tu? 2 jam dia buka hadiah, kurang 2 jam. Satu-satu dia baca surat tu. Tapi harap-harap berkekalan lah Nazrah sampai lebih-lebih terima hadiah, hargai hadiah peminat-peminat macam tu. Tapi memang aku rasa dia memang jadi macam tu. Dia memang akan hargai peminat dia sampai bila-bila. Dia memang macam tu. Aku dah tahu dah. Perangai Nazrah memang baik macam tu. Kau nak cakap apa lagi? Bukan aku je lah. Bukan aku je. Orang lain pun, perempuan-perempuan lain pun, entah-entah lelaki pun ada juga. Kalau satu hari tak cari pasal Haredang, aka Rara, aka Harzan, aka Nazrah tu, ya Allah tak sah. Serius tak sah. Hidup aku tak boleh. Tak boleh aku lalui hidup aku tanpa Nazrah. Tanpa Nazrah di sisi. Maksud aku, lawak dia lah. Tak tengok dia satu hari melawak tu aku tak boleh. TikTok. Tak tengok Nazrah dekat TikTok. Oh tak boleh.